Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini saya akan menceritakan tentang remaja dan dadah. Bila kita dengar perkataan remaja dan dadah ni kan, banyak orang fikir remaja sekarang ni degil. Remaja sekarang ni suka cari pasal. Remaja sekarang ni suka rosakkan hidup diorang sendirilah. Tapi sebenarnya ada cerita di sebalik isu ni jauh lebih rumit daripada tu. Peringkat remaja ni adalah peringkat di mana remaja berada dalam fasa yang sangat mencabar. Pada umur inilah mereka sedang mencari siapa diri mereka, cuba untuk berdikari dan pada masa yang sama mahu diterima oleh orang sekeliling. Masalahnya, otak remaja ni, khususnya bahagian yang mengawal pertimbangan dan kawalan diri ni belum matang sepenuhnya. Sebab itu, remaja lebih mudah bertindak mengikut emosi, rasa ingin tahu dan tekanan daripada sekeliling tanpa memikirkan kesan yang panjang. Salah satu faktor utama remaja ni terlibat dengan dadah adalah pengaruh rakan sebaya. Bagi seorang remaja, ditolak oleh kawan tu boleh rasa lagi sakit daripada dimarahi oleh ibu bapa. Ada remaja yang mula cuba dadah ni bukan sebab mereka nak jadi jahat, tapi sebab mereka takut dipinggirkan, diejek. Selain itu, masalah keluarga juga mainkan peranan yang sangat besar. Remaja yang membesar dalam keluarga yang penuh tekanan, konflik, kurang perhatian atau kehilangan figur ibu bapa selalunya cari jalan lain untuk melepaskan perasaan. Bagi sesetengah remaja, dadah ni jadi pelarian, bukan untuk berseronok, tapi untuk lari daripada rasa sedih, marah, kosong atau tertekan. Masalah ini menjadi lebih serius apabila tingkah laku berisiko ni saling berkait. Kajian menunjukkan bahawa remaja yang mula dengan perkara kecil seperti merokok, minum alkohol, lebih cenderung untuk mencuba dadah. Dan seterusnya terlibat dengan kenakalan atau jenayah. Ia bukan berlaku dalam satu malam, tapi melalui langkah kecil yang berakhir dengan membawa kesan yang sangat besar. Ada juga remaja yang berani ambil risiko sebab mereka tak fikirkan masa depan. Bagi mereka, hidup yang terasa singkat dan tak pasti ni jadi yang penting hanyalah kepuasan yang cepat. Inilah yang membuatkan sesetengah remaja sanggup mengambil risiko walaupun tahu akibat yang berbahaya. Namun, penting untuk kita faham satu perkara. Remaja yang terlibat dengan dadah ni bukan bermakna mereka ni dah rosak sepenuhnya. Mereka masih boleh membesar dan berubah. Dengan bimbingan awal, sokongan keluarga, persekitar yang positif dan perhatian yang betul, ramai remaja sebenarnya mampu keluar daripada masalah ni. Kesimpulannya, isu remaja dan dadah bukanlah sekadar tentang salah atau betul. Ia tentang kefahaman, pencegahan dan tanggungjawab bersama. Jika kita mahu mengurangkan masalah ni, kita sendiri yang perlu berhenti hanya menghukum dan mula mendengar serta membimbing remaja sebelum mereka terlanjur lebih jauh. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih.